Salam sejahtera semua, bertemu lagi. Okey, tadi kita telah belajar bagaimana cara untuk melakukan insert table macam mana membuat insert table di dalam table. Itu merupakan step yang pertama belajar memasukkan table. Dan table ini merupakan rangka ataupun kita punya struktur website kita. Kalau kita nak tambah menu di tepi sini ke, menu di atas ke, kita boleh masukkan table. Jadi table memainkan peranan sangat penting dalam pembinaan sebuah website. Okey, seterusnya saya akan kita sambung yang kedua bagaimana nak memasukkan teks pula Okey, sebenarnya kita dah masukkan teks ni bukan teks. Tapi kita cuba lagi yang lebih detail lagi. Contohnya saya nak tulis selamat datang ke website perniagaan saya. Okey, ni contoh teks yang saya buat Okey, cara untuk saya edit teks ni, pertama saya kena select dulu teks ni. Kalau saya nak tukar nak besarkanlah saya boleh tekan A besar ni. Kalau saya nak centerkan, di sini ada align center. Kalau saya nak boldkan, saya boleh boldkan. Okay, nampak? Saya dah boldkan. Kalau saya nak tukar dia punya font, saya klik format, font. Di sini ada banyak font. Just kena pilihlah font yang simple saja, iaitu Helvetica Arial. Ini biasalah. Kalau kita nak tukar font color yang ni yang ada kotak atas dan bawah. Jangan ambil yang bawah. Yang bawah ni background. Ambil yang atas. Contohnya merah. Yang ni saya nak ambil hijau. Yang ni saya nak ambil kuning. Yang ini biru. Okay, ni biru. Yang ni kalau ada coklat, kita ambil coklat. Okay, coklat. Dan yang ni biarkan hitam. Okay, nampak tu cara untuk memasukkan teks. Sama saja, kita hanya tulis saja seperti Microsoft Word. Okay. So sekarang kita nak seterusnya kita nak masukkan gambar pula Insert yang ketiga, iaitu insert gambar. Katakan saya nak letakkan di sebelah kiri sini ada gambar dan di sebelah kanan ni ada keterangan gambar tadi tu. Okey, cara dia seperti biasa, jangan tulis terus, mesti masukkan table dulu. Kalau sebelah sini ada gambar, sebelah sini ada tulisan, mesti ada dua table lah. Sini gambar, kita nak taruh gambar. Sebelah sini lagi kita nak taruh teks macam tu cara dia. Kemudian kita boleh tarik Ataupun kalau nak lebih cantik ataupun lebih tersusun, kita table cell property, right click table cell property, pergi ke table, ambil 100% ini jangan 500 100% of cell. Kosong, border kosong, spacing kosong, padding kosong, kita klik OK. So dia akan jadi sepenuhnya macam ni lah. Dan kita boleh tarik ni. Kalau gambar tu kita nak berapa besar, 300 ke 200 ke, kita boleh set gambar. OK. Kita padam sini. Okey, kat sini saya nak masuk gambar. Cara dia pertama kita boleh insert image Insert image ataupun dia punya shortcut ni, gambar image ni. Klik sini. Sama saja Kemudian kita perlu choose file. Choose file gambar tadi. Okey, sebelum kita nak choose file gambar ni, pastikan kita dah save gambar kita dalam folder gambar tadi. Kata ni belajar website tadi Folder belajar website kita tadi. Ni file kita. Dalam ni tak ada gambar lagi. Jadi kita kena masukkan satu gambar dalam ni dulu. Kalau kita ada gambar yang dalam komputer kita, kita transfer saja gambar ke situ. Kalau tak ada juga, kita pergilah ke Google lah sekejap. Untuk dapatkan satu gambar. Google sebentar Okey, contohnya saya nak gambar laptop. Katalah saya nak gambar laptop. Type je laptop. Search. Klik yang image ni Klik yang image ni. Image, jangan web image. Dia akan keluarlah semua jenis dan pelbagai jenis laptop yang ada lah. Katalah saya nak ambil yang ni Kita tengok saiz dulu kan, ni 800. Saya rasa terlalu besar. Saya nak yang ni 1200, lebih lagi lah besar. Ni 300. Yang ni kecil. Kita klik yang ni. Kemudian kita boleh klik full size image. Full size image ni untuk dapatkan full size image. Okey, sekarang kita nak ambil gambar ni.
Kita nak save dalam komputer kita, cara dia right click. Di sini ada save image. Kalau kita guna browser Internet Explorer, dia akan ada property, dia akan ada save picture tak silap saya. Save picture. Okey. Kalau guna Mozilla, dia akan save image as lah. Kemudian dia akan keluar di mana kita nak save gambar ni. Kita pergi ke desktop. Kita cari folder belajar website yang kita buat sebentar tadi. Kita buka, double klik folder images ni. Okey, kita namakanlah dia laptop lah. Ni panjang sangat kan nama dia. Kalau tak nak rename pun boleh juga. Okey, ini gambar dia berformat GIF kan. Tak ada masalah. Kita save dia. Okey. Okey, bila kita dah save, maksudnya gambar ni dah masuk ke dalam komputer kita, dalam folder images tadi. Jadi kita kembali ke end view. Kita ikut format balik, insert image balik ataupun klik sini. Choose file. Kita pergi ke folder belajar website tadi di desktop. Mana folder dia? Ni folder belajar website. Di dalam folder ni ada folder gambar tadi kan. Ni gambar laptop tu tadi. Kalau tak keluar sini, mungkin anda boleh tengok di thumbnail sini kan. Ni kecil sikit. Ni lagi kecil. Kalau nak besarkan macam ni. Klik gambar ni sekali, klik open. Okey, alternate text tak payah tulis pun tak apa. Kalau nak tulis pun boleh kan. Contohnya tulislah apa-apa laptop ke. Dia juga membantu SEO sebenarnya. Okey, kemudian dimension ni adalah saiz gambar ni. Asalnya gambar ni 395. Kalau saya punya table ni 261 sekarang. Kalau tengok sini 261. Saya boleh tukar ya. Ambil custom size. Saya ambil 261 saja. Kita biarkan dia constraint. Constraint ni maksud dia gambar tu dia akan fix dengan ketinggian dia lah, kelebaran dia. Kita klik OK. So gambar dah masuk di sini. Nampak? So mudah saja. Kemudian kita boleh teruskan tulisan di sini lah. Kita nak tulis apa-apa pun boleh. Kalau tulisan ni duduk di tengah, kita nak letakkan dia di atas, right click dalam table ni. Table cell property, di bahagian content alignment ni kita ambil top. Kita klik OK. Nampak dia dah ada di sini. Dan kita dah boleh buat tulisan lah di sini. Okey, contoh ni tulisan kita kan. Saya tak nak tulis banyak-banyak. Sebab kita nak tunjukkan saja. Okey. Nampak? Ni contoh dia kan. Selesai kita punya insert image. Okey, cukup. Dahulu di sini kita dah belajar 3 insert table, insert text dan insert image. Nanti dalam video yang seterusnya saya akan tunjukkan insert link dan insert HTML. Sekian, berjumpa di video yang seterusnya.